Pada tahun 2024, pelepasan gas karbon dioksida akibat penggunaan bahan api fosil meningkat kepada 37.8 bilion tan. Statistik tertinggi yang telah direkodkan sejak tahun 2006 oleh pihak Global Carbon Project. Jika ini dibiarkan untuk terus berlaku, bumi kita akan menjadi planet yang tidak lagi dapat menampung kehidupan. Hari Bumi merupakan satu usaha untuk meningkatkan kesedaran tentang masalah alam sekitar seperti yang tersebut. Bagi tahun ini, tema Hari Bumi adalah energi kita, planet kita, untuk mewujudkan kesedaran dan menggalakkan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga solar, angin dan geotermal. Ia juga meningkatkan betapa pentingnya penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui ini untuk memulihkan planet kita. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aileen Shrania binti Syed Abdul Rahim, wartawan muda pada hari ini. Hari ini bersama saya Puan Sabaria. Jadi hari ini saya akan menemu ramah Puan Sabaria tentang dua soalan tentang Hari Bumi. Okey. Apa pendapat Puan tentang aktiviti Hari Bumi pada tahun ini? Okey, aktiviti Hari Bumi sempena dengan Hari Bumi iaitu pada 22 hari bulan April adalah satu aktiviti yang sangat bermanfaat. Aktiviti Hari Bumi ini memberi kesedaran kepada murid supaya sentiasa menjaga kelestarian alam, iaitu cintailah bumi kita kerana bumi kita sudah dalam keadaan yang tenat, ya. Jadi pentingnya Hari Bumi untuk menimbulkan kesedaran kepada murid lah, supaya murid menjaga alam sekitar, supaya alam sekitar sentiasa dalam keadaan yang sejahtera lah ataupun keadaan yang bersih. Okey. Kita ke soalan yang terakhir, iaitu apa harapan Puan agar sekolah kita menjadi lebih mesra alam pada masa hadapan? Okey. Harapan saya sekolah akan menjalankan beberapa aktiviti lah, ya. Antara program-program yang sedang giat dijalankan adalah seperti program Eco School, ya. Dan kita juga buat sambutan Hari Guru, Hari Bumi, dan Hari Bumi ini adalah satu yang baiklah, dan harapan saya supaya murid-murid semua dapat memberi kerjasama yang baik dan dapat sedarlah, ya, tentang ataupun manfaatnya Hari Bumi kepada kita. Okey. Assalamualaikum. Ini bersama saya dengan Cikgu Azrin. Saya akan tanya Cikgu dua soalan. So soalan yang pertama, apa pendapat Cikgu tentang aktiviti Hari Bumi tahun ini? Okey, pada pendapat saya, aktiviti Hari Bumi pada tahun ini sangat baik dan sangat bagus. Jadi perkara ini perlu diteruskan lagi untuk pada masa akan datang. Itu je. Kita ke soalan seterusnya. Apa harapan Cikgu agar sekolah kita menjadi lebih mesra alam masa hadapan? Okey, harapan saya bukan saya bersama ni, kepada murid-murid sekolah ni, okey, supaya mereka terus kekal menjaga kebersihan sekolah. Buatan-buatan buang sampah ke ataupun mencabut bunga ke perlulah dihentikan agar suasana hijau ni kekal di SMK TTDI. Baiklah, terima kasih Cikgu. Good afternoon everybody. Today I'm interviewing one of my friends named Ratna to interview about Hari Bumi today. So Ratna, may I ask a few questions? Sure.
What is your opinion on this year's activities of Hari Bumi? In my opinion, this event is really important for all of us. Not only that, it's important for in schools of Malaysia. Hari Bumi can help us gain a clean environment and a comfortable environment to study and learn here. What are your hopes for our school in this future? My hope is that this event will continue on for in the future so that it have many benefits for our country and also our school. Thank you very much, Raina. And thank you. Nama saya Cikgu Rosmaini iaitu Cikgu PSR. Saya ada dua soalan. Pertama, apa pendapat Cikgu tentang aktiviti Hari Bumi tahun ini? Okey, untuk pandangan cikgu lah pada tahun ni aktiviti dia sebenarnya lebih menarik, banyak aktiviti yang dilakukan sebenarnya dan sebenarnya kita boleh banyak lagi lakukan aktiviti-aktiviti yang lebih mesra alam. Kita sayang bumi kita, jadi kita perlu jaga bumi kita. Okey, balik kepada aktiviti kita sekolah pada tahun ni, kita buat penanaman semula, penambahbaikan, buat baik pulih tanaman yang sedia ada dan kita membersihkan kawasan-kawasan lah yang sedia ada supaya lebih kemas, lebih menarik dan lebih mesra alam lah untuk bumi kita. Baiklah, soalan seterusnya. Apa harapan Cikgu agar sekolah kita menjadi lebih mesra alam pada masa hadapan? Okey, harapan cikgu untuk masa akan datang, untuk generasi akan datang khususnya, kita sama ada pelajar, staf, guru, tak kira lah lapisan umur, semua perlu menjaga kawasan sekolah kita lah khususnya untuk lebih mesra alam, untuk lebih orang kata kawasan hijau, untuk suburkan lagi tanaman yang sedia ada, untuk bersihkan lagi. Itu sebenarnya boleh menarik murid dan kita semualah untuk lebih orang kata lebih suka, lebih seronok untuk datang ke sekolah lah. Okey, jadi semua cikgu menyerulah semua, tak kira lah murid dari pelbagai lapisan ekonomi, sama-sama menggambling tenaga, kena ada usahalah untuk menjaga supaya alam sekitar kawasan sekolah kita terutamanya lebih mesra alam, lebih hijau orang kata. Okey, itu saja. Baiklah, terima kasih juga soalan seterusnya.